Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nias dan rakan saya Firas dan Nabil. Pada hari ini, kami akan membentangkan projek kami yang dinamakan Wire Game menggunakan Microbit. Projek Wire Game merupakan permainan yang menguji fokus, ketelitian dan kestabilan tangan. Kami menggunakan Microbit sebagai alat pengesan untuk memberikan tindak balas apabila berlaku sentuhan antara gelong dan wire. Matlamat projek ini adalah untuk menunjukkan bagaimana litar-ringkas boleh digunakan dalam permainan serta mempraktikkan penggunaan Microbit dalam situasi sebenar. Dalam permainan ini, pemain mempunyai 3 kali percubaan. Pemain perlu menggerakkan gelong logam dari titik permulaan hingga ke titik akhir tanpa menyentuh wayar. Jika gelong tersentuh wayar, Microbit akan memaparkan simbol pangkah X. Buzzer akan berbunyi sebagai amaran. Cubaan pemain akan berkurang 1. Jika pemain berjaya sampai ke penamat, gelong akan disentuhkan pada pad hitam di hujung. Microbit akan mengeluarkan bunyi loceng sebagai tanda kejayaan. Simbol tanda betul atau ikon kemenangan akan dipaparkan. Assalamualaikum, saya Firas. Sekarang saya akan menunjukkan cara permainan ini dijalankan. Anda diberikan 3 percubaan. Jika saya tersentuh wayar, buzzer berbunyi dan simbol X akan muncul. Microbit akan memberikan amaran dan saya akan kehilangan 1 percubaan. Saya akan cuba lagi sehingga 3 kali. Jika gagal, paparan pada Microbit akan menunjukkan game over. Jika berjaya, apabila saya sampai ke hujung dan menyentuh pad hitam, Microbit akan mengeluarkan bunyi loceng. Bunyi loceng akan menandakan saya telah berjaya menyelesaikan permainan. Ini membantu meningkatkan kemahiran fokus, koordinasi tangan dan mata serta pemahaman tentang litar elektrik dan pengaturcaraan asas. Sekian pembentangan projek Wire Game menggunakan Microbit daripada kami. Terima kasih kerana menonton.